الله أكبر نحن المحمديون ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya, kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Al-Aqaid Ad-Durriyah Syarah Matan Sanusiyah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 19. والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، والحياة وهي لا تتعلق بشيء، والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بجميع ما يتعلق به العلم من المتعلقات. Artinya, dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ilmu yang berhubung kait dengan perkara yang wajib, harus dan mustahil. Dan sifat hayah yang tidak berhubung kait dengan sesuatu. Dan sifat sama dan basar yang berhubung kait dengan seluruh yang mawjud. Dan sifat kalam yang bukan dengan huruf dan bukan dengan suara, dan ia berhubung kait dengan seluruh perkara yang berhubung kait dengan ilmu. Hurayat. Sifat ma'ani yang ketiga ialah ilmu. Sifat ilmu bererti sifat yang wujud lagi azali yang terdapat pada zat Allah Ta'ala. Sifat ini mempunyai ta'alluq, hubung kait dengan sesuatu dalam bentuk menyeliputi seluruh sesuatu itu tanpa didahului oleh kejahilan. Ta'alluq sifat ilmu hanya satu sahaja, iaitu tanjizi qadim. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala berta'alluq dengan segala sesuatu dengan sebenar-benarnya pada azali lagi. Bagi ilmu tidak ada ta'alluq suluhi qadim dan tanjizi hadis, kerana jika ia berta'alluq dengan kedua-dua ta'alluq ini, bererti ia melazimkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bersifat dengan jahil.
Sifat ilmu bertakluk dengan segala perkara yang wajib, harus dan mustahil. Bentuk ta'alluqnya dikenali sebagai ta'alluq inkisyaf, yakni tersingkap. Maknanya segala sesuatu itu tersingkap dengan ternyata dalam pengetahuan Allah. Ini kerana sifat ilmu tidak termasuk dalam sifat ta'thir, sifat yang berperanan menimbulkan kesan atau bekas terhadap sesuatu. Baik. Sifat yang seterusnya dalam kategori sifat ma'ani, iaitu sifat ilmu. Yang pertama, pengertian, definisi, makna, ta'rif. Supaya kita faham dan tidak menyerupakan hakikat sifat ilmu Allah dengan yang lain atau dengan ilmu manusia misalnya. So kena tahu dia punya huraian dia. Bermacam-macam bentuk pengertian, ta'rif, definisi yang diberikan oleh para ulama lah. Cuma biasanya apabila membuat pengertian ataupun makna atau definisi, maka dia akan melihat kepada dua sudut, satu jenis, satu fasal. Al-jinsu wal-fasal ini adalah ilmu mantiq, ilmu yang mengajar kita bagaimana untuk mendefinisikan sesuatu secara tepat, secara jami' mani', sehingga kan pengertian itu tidak boleh berlaku kepada yang lain. Oleh kerana ilmu ini sifat ma'ani, maka didahului definisi atau pengertian itu dengan menyatakan sifat ma'ani itu iaitu sifat yang wujud. Sifat yang wujud. So semua sifat ma'ani itu sifat yang wujud. Kerana sebelum ini sifat salbiah, sebab tidak wujud. Dan selepas ini nanti ada pula sifat ma'nawiyah, dan dia juga bukan sifat yang wujud. So disebut sifat yang wujud, maka jelas dia termasuk dalam sifat ma'ani. Kemudian lagi azali. Lagi azali, ini hukum bagi sifat ma'ani. Bahkan kesemua sifat Allah itu azali kecuali perbuatan Allah. Itu nanti dah bahas kot rasanya. So, azali ataupun qadim, menurut pendapat yang mengatakan azali dan qadim itu sama. Tapi ada pendapat yang membezakan, so penggunaan lafaz azali itu lebih sesuai dan lebih luas lah. Sebab qadim menurut pendapat kedua, ketiga lebih umum. Lebih khusus. Berbanding azali lebih umum. Dan maksud azali ini adalah sesuatu yang tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, bukan bermaksud masa yang tidak ada awalnya. Dia bukan zaman atau masa. Dia hanya sekadar boleh kata zamanul muqaddar, masa yang diandaikan saja. Sebab masa tak wujud. Masa hanya wujud apabila Allah mula ciptakan alam. So, tidak ada istilahnya masa sebelum kewujudan alam. Kana Allahu lam yakun syai'un ghairuhu. Adanya Allah, tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Jadi ketika tidak ada sesuatu bersama Allah, termasuklah masa, tempat, ruang dan sebagainya, tak ada. So azali bukan bermakna masa yang infinity dilihat ke belakang. Azali maksudnya sesuatu yang tidak ada permulaan. Kaitannya bukan dengan masa. So zat Allah qadim azali, sifat Allah pun qadim azali.
Kemudian yang terdapat pada zat Allah Ta'ala. Jadi ada sifat yang tidak ada pada zat, tapi satu semata-mata penisbahan. Seperti sifat salbiyah dan ma'nawiyah. Dia tak ada pada zat itu. Ini sesuai untuk semua sifat ma'ani lah. Nanti semua sifat ma'ani akan digunakan definisi ini untuk menyatakan dia adalah sifat ma'ani. Dan dalam pengajian kita ni, Asy'ariyah memilih 7 sifat ma'ani. Jadi apabila untuk membezakan antara ketujuh-tujuh, baru didatangkan perbezaan antara sifat-sifat tersebut. Jadi Imam Sanusi seolah-olah tidak menyatakan pengertian secara lengkap. Dia hanya memberitahu kelaziman bagi sifat tersebut saja, iaitu dia kata al-muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. So ini bukanlah bukan satu definisi yang lengkap. Jadi seolah-olah tak tahulah kenapa. Mungkin ingat kita dah faham kot. Jadi setengah kitab yang lain mengatakan, dia ada sebut di situ dalam syarah tu, dia kata tersingkap segala sesuatu itu dan ternyata dalam pengetahuan Allah. Itu yang ditambah oleh si pensyarah tu lah. Sebenarnya sifat ilmu ini kalau nak ditambah, yankashifu biha kullu mawjudin wa ma'dumin, ataupun yankashifu biha kullul wajibat wal jaizat wal mustahilat ala wajhil ihatah. Sifat yang wujudi, yang azali, yang merupakan tambahan bagi zat dan berada pada zat, yang mana tersingkap segala sesuatu yang, nak sebut dua boleh, segala sesuatu yang mawjud dan ma'dum, atau segala wajibat, mustahilat, jaizat, ala wajhil ihatah, dengan wajah yang meliputi. Dengan wajah yang meliputi. Setakat itulah ulama mampu untuk memberikan definisi kepada sifat-sifat Allah. Jadi biasanya keterkaitannya banyak dengan bab ta'alluq sifat tersebut. Sudah tahu dah di situ tersingkap, maka itu menunjukkan ta'alluq ilmu itu adalah ta'alluq inkishaf. Fungsi sifat ilmu itu, peranan sifat ilmu itu ialah menyingkapi. Kemudian setiap perkara yang wajib, jaiz, mustahil, maknanya semua perkara. Atau nak ringkas sikit, mawjudat dan ma'dumat. Yang itu lebih ringkas, tapi lebih terperinci, wajibat, jaizat, mustahilat. Maksudnya Allah mengetahui perkara wajib, semua perkara wajib. Allah mengetahui semua perkara mustahil, dan Allah mengetahui semua perkara harus. Apa contoh Allah mengetahui perkara wajib? Allah tahu dia wujud. Allah tahu dia qidam, Allah tahu dia baqa. Jadi semua yang wajib bagi Allah, mestilah Allah tahu. Allah tahu dia ada sifat kudrah, Allah tahu dia ada sifat iradah. Itu perkara yang wajib. Perkara yang mustahil, Allah tahu mustahil ada Tuhan yang selain dia. Allah tahu mustahil dia Adam, Allah tahu mustahil dia mati, Allah tahu mustahil dia jahil. Semua yang mustahil bagi Allah yang kita belajar, Allah tahu semua. Kemudian kalau mustahil yang berkaitan dengan makhluk, contohnya Allah tahu mustahil berkumpulnya dua perkara yang berlawanan, jam'u baina naqidain. Contohnya siang malam berlaku serentak di suatu tempat, itu Allah tahu itu mustahil. Dan yang lain-lain lah. Dan contoh perkara yang harus, ini banyak. Ini Allah tahu segala perkara yang berkaitan dengan makhluk.
Sama ada yang sudah terjadi atau sedang terjadi dan yang akan terjadi. Semuanya Allah tahu. Kalau wajibat, tak perlulah tambahan sebab wajibat takkan berubah. Kalau mustahilat, dia takkan wujud dah. Cuma yang jaizat ni yang akan berubah-ubah, bertambah-tambah. Benda yang harus. Itu Allah tahu semuanya. Secara ijmali, secara tafsili, secara apa sajalah. Allah tahu semua. Kemudian ala wajhil ihatah, iaitu dengan wajah yang meliputi. Contoh, kita tahu kita ada rambut tak? Tahu? Berapa helai? Berapa helai tu rambut? Kita tahu ada rambut tapi tak tahu berapa helai. Setiap helai panjang mana, setiap helai warna apa, setiap helai berapa ukuran ketebalan dia. Tahu? Ada manusia dalam dunia ni paling pandai tahu. Ada? Itu Allah tahu semua. Berapa banyak jumlah pokok di Rembau? Setiap pokok berapa helai daun? Semenjak dia tumbuh sampai sekarang ni, berapa helai yang gugur setiap hari, setiap minggu, setiap bulan? Berapa yang tumbuh baru? Allah tahu semua. Allah tahu semua. Itu ala wajhil ihatah. Tahu semua. Berapa banyak butir pasir di Rembau? Lagilah. Tak boleh nak. Itu maksudnya ala wajhil ihatah. Boleh? Faham Itu makna sifat ilmu. Jadi bila disebut wajibat, jaizat, mustahil, itu maksudnya muta'allaq, perkara yang dihubungkan kepada dengan ilmu Allah. Macam sebelum ni kita belajar kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah muta'allaq dia hanya mungkinat atau jaizat saja. Perkara wajibat dan mustahilat tak dihubungkan, tak dita'alluqkan dengan kudrah dan iradah. Iradah sasaran dia hanya mungkinat jaizat saja. Tapi ilmu semua. Sebab ilmu menyingkapi, itu dikatakan, tidak termasuk dalam sifat taksir. Maksudnya dia tidak memberi kesan. Maksudnya memberi kesan dalam mengubah sesuatu itu daripada wujud kepada Adam atau dari Adam kepada wujud. Itu maksud sifat taksir. Maksudnya kudrah kan mewujudkan atau meniadakan. Itu maksudnya memberi kesan. Bila kudrah bertakluk saja secara tanjizi hadis, yang tak ada jadi ada. Atau yang ada jadi tak ada. Dan iradah memberi kesan di dalam apa yang nak dibuat oleh kudrah. Kudrah nak wujudkan ke tak, kena refer, rujuk kepada iradah dulu. Kemudian bila nak diwujudkan, kudrah kena tengok iradah dulu. Di mana, bila, arah mana, ukuran dan sifat. Mesti merujuk kepada iradah. So, kudrah dan iradah dua sifat yang memberi kesan kepada kewujudan atau ketiadaan, mungkinat atau jaizat sahaja. Kerana dia tak perlu nak bertakluk kepada wajibat mustahilat. Kerana wajibat memang dah ada, tak perlu nak diadakan lagi. Dan mustahilat memang tak ada, tak perlu nak ditiadakan. Dan tak boleh dibuat berlawanan, nak meniadakan wajib, tak boleh. Sebab tak jadi wajib. Wajib mesti ada. Kalau Allah meniadakan wajib, maknanya tak wajib lah jadinya. Jadi jaiz harus mungkin. Atau mustahil, Allah nak adakan benda mustahil, tak jadi mustahil lah dia. Mustahil lah. So berubahnya wajib kepada harus atau jaiz, berubahnya mustahil kepada jaiz atau harus, mustahil. Sebab tu kudrah iradah
tak kacau pun bab wajib, bab mustahil. Dia fokus pada benda yang mungkin jaiz saja. Itu bab ta'alluq lah. Tapi ilmu semua sekali. Sebab apa? Dia hanya menyingkapi, mengetahui. Takkan Allah tak tahu benda wajib, takkan Allah tak tahu benda mustahil kan? Sebab dia bukan sifat taksir, dia takkan mengubah apa pun. Mengetahui. Sebab tu dia bertakluk dengan semua perkara. Sama ada perkara itu wajibat atau jaizat atau mustahilat. Dan boleh juga diungkapkan setengah kitab bertakluk dengan segala yang maujud dan ma'dum. Tapi nak kena perinci pula. Sebab maujud ada dua, ma'dum pun ada dua. Maujud ada yang maujud yang wajib, maujud yang jaiz. Ma'dum pun ada ma'dum yang mustahil, ada ma'dum yang jaiz. So akhirnya kembali balik kepada wajib, jaiz, mustahil. Dan jenis ta'alluq pula satu sahaja, iaitu tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi qadim? Telah terlaksana sejak qadim, sejak azali. Maksudnya sudah mengetahui sejak qadim, sejak azali. Maka takkan berlaku penambahan ilmu Allah, takkan. Penambahan takkan berlaku, pengurangan pun takkan berlaku. Kalau berlaku pengurangan, bahaya tu. Itu jadi hudus. Itu jahil lagi. Kalau berlaku penambahan pun tak boleh, jadi hudus juga, bahkan jadi jahil sebelum tu. Maksudnya ada benda yang Allah belum tahu, nanti baru tahu. Maksudnya sebelum tahu tu jahil, mustahil, Allah jahil. So Allah tahu segala sesuatu. Semuanya. Yang sudah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai perbuatan ahli syurga dalam syurga pun akan diketahui oleh Allah infinity fil mustaqbal. Ma la nihayata laha fil mustaqbal. Sesuatu yang tidak ada penghujungnya pada masa akan datang. Allah tahu dah. Pak Imam kita akan tibai bidadari setiap hari berapa orang, Allah tahu dah. Okay, Ma? Bini tak marah. Bidadari, ya. Selama-lamanya Allah tahu. Cuma akal kita je tak boleh nak capai masalah. Benda yang tak ada kesudahan, macam mana Allah tahu? Akal kita tak mampu nak capai. Tapi wajib beriman, Allah tahu. Kalau tak, Allah jahil. Mustahil, Allah jahil. Dan perkara-perkara yang maklum lah, dia kena tambah sikit lagi. Allah mengetahui perkara yang maklum. Kalau benda yang bukan maklum, itu tak masuk lah. Contoh perkara yang bukan maklum, nombor terakhir. Nombor terakhir berapa? Nombor terakhir berapa? Tak ada. Tak ada nombor terakhir. Sebab tak ada nombor terakhir, dia bukan maklum. So, jangan tanya Allah tahu tak nombor terakhir. Itu bukan maksudnya Allah tahu tak tahu, itu bukan maklum. Itu kan benda yang maklum. Mana ada nombor terakhir? Kita kan boleh tambah. Biarlah juta ke, million ke, billion ke, trillion ke, setiap kali kita kira tambah kan, dia tak ada penghujung. Jadi tak ada kata oh Allah pun tak tahu, bukan Allah tak tahu, itu tak termasuk dalam maklum. Dan Allah tahulah tidak ada nombor yang terakhir, Allah tahu. Sebab tu kita tak boleh kata berapa nombor yang terakhir. Mana ada nombor terakhir? Allah tahulah tidak ada nombor yang terakhir. Tidak ada bilangan yang terakhir. Jadi semakin kita bilang semakin bertambah. Boleh? Kemudian seterusnya dia akan masuk sifat hayah. Tambahan sikit. Sama basar. Kalam. Peringatan. Okay. Antara ilmu, iradah, kudrah mesti sama. Mesti sama.
Maksudnya sama pada perkara yang jaiz atau mungkin. Maksudnya apa yang Allah ketahui tentang perkara yang jaiz mungkin harus, itulah yang Allah kehendaki dengan iradahnya akan perkara yang jaiz mungkin harus, dan itulah yang Allah Ta'ala akan ciptakan atau tiadakan dengan kudrahnya akan perkara yang jaiz mungkin mustahil jaiz mungkin harus tersebut. Okay. Kalau ikut tertib ta'akul, maksudnya kalau kita nak fikirlah, Allah Ta'ala akan menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu bersesuaian dengan kehendak dia. Dia takkan cipta atau tiadakan berlawanan dengan iradah dia, mustahil. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan iradah dia mesti bersesuaian dengan ilmu dia. Tak mungkin menyalahi ilmu dia. So termasuklah dalam bab ni sambungan daripada wahdaniyah fil af'al itu, tidak ada yang menciptakan perbuatan melainkan Allah. Jadi segala perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Dan masuk juga bab qada dan qadar. Kerana qada dan qadar ini masuk dengan kaitannya dengan tiga sifat ini. Qada menurut Asy'ariyah adalah ketentuan, keputusan yang azali ataupun takdir yang azali dalam ilmu Allah dan iradah Allah. Qadar pula adalah pelaksanaan qada itu dengan sifat kudrah. Okey. Qada, keputusan, ketetapan, takdir, itu apa yang Allah kehendaki dengan iradahnya dan apa yang Allah ketahui dengan ilmunya. Qadim, azali, takkan berubah. Qadar ialah pelaksanaan qada tadi dengan kudrah Allah Ta'ala. Boleh? Boleh? Dan kalau macam tu kita terpaksa timbullah Qadariyah dengan Jabariyah. Kalau macam tu kita majbur lah. Kalau Allah dah tahu, Allah dah berkehendak semua benda, Allah tahu semua benda, kita tak ada pilihan lah. Itu Jabariyah. Qadariyah kata tak. Kita kalau Qadariyah bab qadar tadi, maksudnya Allah tak menciptakan perbuatan kita, kita yang cipta sendiri perbuatan kita, tapi dengan kudrah yang Allah berikan. Ini menyalahi ahli sunnah wal jamaah, menyalahi nas Quran. Boleh? So macam mana kita nak nak huraikan kita ni tidaklah majbur dan tidak juga kita yang menciptakan perbuatan kita sendiri, bahkan Allah yang menciptakan. Dah diterangkan sebelum ni, tapi kerana kaitannya dengan sifat ni, kita ulang sikit lagi. Jadi Allah Ta'ala mula-mula sekali ni ta'akul, mengetahui. Allah tahu tak jap lagi kita nak makan apa? Kita tahu tak? Kita mungkin ada plan lah. Betul? Besok kita nak buat apa, kita tahu tak? Mungkin kita ada plan lah. Orang yang bekerja esok kerja lah tak? Tapi betul-betul ke akan terjadi? Kita tahu tak? Jadi Allah sudah mengetahui. Bahkan sampai kita mati nanti apa kita nak buat semua Allah tahu. Setiap orang, setiap saat, apa yang dia nak buat, Allah mengetahui. Sejak azali. Sejak azali. Jadi mengetahuinya Allah akan segala apa yang dilakukan oleh manusia itu, adakah memaksa manusia itu? Soalan Allah mengetahui segala apa yang akan dilakukan oleh setiap manusia mulai dia dilahirkan sampai dia mati. Adakah itu maknanya Allah memaksa manusia itu?
Kita tahu tak besok hari apa? Tahu apa hari apa? Esok hari apa? Esok hari apa? So, adakah kita mengetahui besok hari Selasa berarti kita memaksa besok jadi hari Selasa? Tak ada. Kita tahu, mengetahui. Okey. Setuju? Jadi Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh setiap manusia. Dan pengetahuan Allah itu tidak memaksa manusia. Kemudian apa yang diketahui Allah mesti sama dengan apa yang Allah kehendaki. Mustahil berbeza. Takkan Allah tahu benda lain, nak benda lain, buat benda lain. Mustahil. So, iradah. Sama. Apa yang Allah ketahui, itulah iradah Allah. So, kita bagi contoh-contoh sebelum ni saya dah bahas kan. Abu Jahal dan Abu Bakar dulu lah. Abu Bakar dan Abu Jahal. So, Allah sudah mengetahui sejak azali bahawa apabila Allah ciptakan Abu Bakar, bila Allah ciptakan Abu Jahal dan Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula dilantik menjadi rasul, berdakwah mengajak Abu Bakar dan Abu Jahal beriman, lalu Abu Bakar menerima dan beriman dan Abu Jahal tidak terima, menolak, bahkan bukan sekali, berpuluh-puluh kali. Ada yang kata sampai 100 kali. Allah tahu tak tahu? Sejak azali Allah dah tahu. Jadi adakah Allah memaksa Abu Jahal beriman? Allah memaksa Abu Bakar beriman? Adakah Allah memaksa Abu Jahal kafir? So Allah dah tahu, dan sebab itu Allah berkehendak juga Abu Bakar beriman, Abu Jahal kafir. Dan ketika sampai masanya, Allah pun ciptalah Abu Bakar, Nabi pun dakwah, diterima iman. Allah cipta Abu Jahal dan Nabi dakwah pada Abu Jahal, dia tak mau iman, Allah cipta kafir pada dia. So Allah memaksa ke? Baik. Takdir tidak memaksa manusia. Abu Bakar beriman pilihan dia ke atau paksaan takdir? Abu Jahal kafir pilihan dia ke paksaan takdir? Kita buang lafaz paksaan tadilah. Nanti dia confuse pula. Abu Bakar beriman pilihan dia ke atau takdir? Abu Jahal kafir pilihan dia ke atau takdir? Dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Abu Bakar beriman sebab dia pilih beriman, dan itulah takdir dia. Abu Jahal pilih kafir, dan itulah takdir dia. So dia tak boleh, Abu Jahal tak boleh kata, ya Allah, kau dah takdirkan aku kafir, macam mana aku nak beriman? Allah tanya masa Nabi Muhammad dakwahkan, kau nak tak nak beriman? Kau pilih kafir ke iman? Berapa kali Nabi Muhammad datang jumpa kau dakwah? Berapa kali? Lebih 70 kali. Kenapa kau tak pilih iman? Ya memang aku takdirkan. Aku takdirkan kau kafir sebab aku tahu kau takkan beriman. Kau tak nak beriman. Kau takkan pilih iman. Kau pilih kafir, tak ada kau kafir. So manusia diberi pahala dan dosa pilihan dia. Kerana pilihan dia. Walaupun pilihan dia akan sama dengan iradah Allah. Tak mungkin berlainan. Dalam bab taklif. Dalam bab taklif dia bukan semua benda. Apa yang manusia pilih, semua Allah kena ikut. Tak boleh. Macam tu semua anak kaya tak? Jadi tu. Tunggu dah cucu. Itu dalam bab taklif. Iman atau kafir, taat atau maksiat. Ia takdir. Tapi manusia tetap berperanan. Dia ada pilihan. Allah bagi kemampuan untuk memilih.
Bohonglah kalau siapa sini dipaksa oleh takdir datang ke masjid. Takdir tak paksa, takdir hanya mengikuti apa pilihan kita. Bila saya kata apabila takdir mengikuti pilihan kita, ada yang melenting. Mana boleh takdir mengikut pilihan kita? Circle dia macam ni. Allah mengetahui sejak azali apa yang akan dipilih oleh Abu Bakar dan Abu Jahal. Ataupun tuan-tuan nak datang masjid ke tak nak datang masjid. Allah tahu sejak azali. So Allah pun berkehendak. Abu Bakar beriman, Abu Jahal kafir, tuan-tuan hari ini datang masjid. Main maghrib dengar kuliah. Allah takdirkan, iradah dia. Kalau sampai masanya Allah ciptakan. Dan tuan-tuan datang dengan pilihan kan? Ke bini paksa? Kalau bini paksa pun maknanya pilihan dia juga ikut cakap bini. Betul? Dia tanya, jodoh takdir ke pilihan? Dua-dua sekali. Oh, itu curang? Takdir ke pilihan? Dua-dua sekali. Tak boleh, tidak ada perkara yang berlaku dalam dunia ini melainkan apa yang Allah ketahui, apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah cipta. Tak boleh lepas. Tapi manusia diberi kemampuan untuk memilih. Kalau dia pilih bersesuaian dengan takdir Allah, jadi. Kalau dia pilih berlawanan dengan takdir Allah, takkan jadi. Kalau dia tak pilih sesuai dengan takdir Allah, pun tak jadi. Kalau dia tak pilih berlawanan dengan takdir, jadi juga. Setuju? Siapa yang dia pilih semua jadi angkat tangan? Semua dia pilih semua jadi. Tak ada? Semua dia pilih semua tak jadi. Ada? Tak ada juga. Semua yang dia tak pilih tak jadi. Semua yang dia tak pilih jadi. Tak ada. Kita pilih kadang jadi, kadang tak jadi. Kita tak pilih pun kadang jadi, kadang tak jadi. Siapa tahu takdir Allah terhadap diri dia? Siapa tahu? Angkat tangan. Apa yang Allah takdirkan untuk dia, tahu? Tak tahu. Ada pilihan tak? Ada pilihan tak? Ada. Takdir pakai pilihan baju coklat ke atau macam mana tu? Dipaksa oleh takdir pakai baju coklat. So itu ilmu Allah. So ilmu Allah lah yang menjadi asas bagi segala-galanya. Tak akan berubah dah. Dan besok satu hari, berapa bidadari dia nak belasah pun Allah dah tahu dah. Tak mati lagi ni, tak masuk syurga lagi, sebab Allah dah tahu dah. Hari pertama sekali dia buat apa dalam syurga, Allah tahu dah. Allah tahu dan itu takdir Allah, iradah Allah. Dan kita ada pilihan, bebas memilih. Boleh? So daripada kita faham sifat ilmu, iradah dan kudrah, selesai masalah takdir. Isu tentang doa boleh mengubah takdir dah kan? Selesai kan? Azan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan? Hidayah dan taufik. Hidayah maksudnya petunjuk. Hidayah maksudnya petunjuk. Kemudian satu lagi taufik. Taufik ini kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Itu taufik. Jadi hidayah ni mula-mula datang dalam bentuk dakwah para nabi, para rasul. Ini proses dia lah. So nabi datang, rasul datang berdakwah kepada manusia. Supaya manusia itu beriman kepada Allah Ta'ala. Apabila manusia itu hati dia, yang mana Allah Ta'ala ciptakan iradah hadisah itu, kemampuan untuk memilih itu, cenderung ke arah menerima dakwah Rasul tadi, maka Allah ciptakan cahaya hidayah dalam hati dia. Kemudian bila dia dapat cahaya hidayah itu, dia pun menerima Islam. Dia tasdik dengan hati dia, syahadah dengan mulut dia. Lepas tu
dia malas semayang. Contoh. Contoh. Lepas tu dia rajin semayang. So ketika dia dapat tahu bahawa semayang tu wajib dan sampai masanya, bila masuk waktu, dia pun cenderung hati dia untuk solat semayang kan. So Allah Ta'ala ciptakan taufik. Taufik ni kudrah hadisah atau kemampuan atau tenaga untuk melaksanakan semayang itu. Boleh? So hidayah ni petunjuk. Petunjuk mula datang. So kita nak terima ke tak terima? Kalau manusia tu terima petunjuk tu, dia dapatlah hidayah tu. Pilihan dia. Sebab tu Abu Jahal tak dapat hidayah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, tak ada siapa pun boleh sesatkan dia. Dan siapa yang Allah sesatkan dia, tak ada siapa pun boleh bagi petunjuk kat dia. Tapi Allah sebut dalam ayat yang lain, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih siapa yang dikehendaki dan Allah memberi petunjuk hidayah kepada orang yang ada inabah. Wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memberi hidayah kepada orang yang ada inabah, keinginan hatinya untuk kembali kepada Allah. Dia asbab lah. Siapa nak kenyang, kena makan. Allah boleh je ciptakan kenyang tanpa makan. Tapi sunnatullah, hukum adat, hukum dunia, siapa nak kenyang, kena makan. Begitu juga siapa yang nakkan hidayah, dia kena ada inabah. Dia nak hidayah tu. Abu Jahal tak nak, Allah tak bagi. Tak nak. Siapa nak, Allah bagi. Kalau tidak nak buat apa Nabi Muhammad bertungkus lumus pergi berdakwah kan. Di samping tanggungjawab dia lah. Sebab kewajipan para Nabi kan tabligh. Tapi kan cukuplah sekali. Tapi tak henti-henti. Nabi usaha untuk membuka hati Abu Jahal supaya dia nak ada inabah tu, dia nak berhidayah supaya Allah akan bagi hidayah masuk Islam. Tak nak Allah tak bagi. Macam mana? Itu manusia punya pilihan. Manusia ada pilihan, dia yang pilih sendiri. Itulah nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dia tak boleh bagi alasan, ya Allah kau tak bagi aku hidayah, macam mana aku nak masuk Islam? Kau tak nak. Nabi setiap kali nampak Abu Jahal lari, tak nak dakwah. Dakwah ke Abu Bakar je. Bahkan Abu Jahal lebih banyak Nabi jumpa kan dakwah. Tak nak macam mana? Boleh je kan Allah kata walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, Allah kehendaki, kami akan beri hidayah kepada semua manusia. Boleh je, maksudnya bukannya isu kan Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada seluruh manusia. Tak ada isu. Allah dah sebut kan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Telah pun tetap kami punya ketetapan, kami akan sumbat mereka dengan manusia dan jin kesemuanya yang engkar lah, maksudnya yang tak mau terima hidayah ni. Kita tak mau. Boleh je Allah Ta'ala ciptakan seluruh manusia di dunia ni beriman dan taat. Tak ada pun orang kafir, tak ada pun orang maksiat. Habis itu neraka untuk siapa? Iblis pun Allah buat dia sujud. Tak? Boleh tak boleh? Boleh. Tapi siapa tak nak sujud? Allah yang tak bagi dia taufik untuk sujud ke dia yang tak nak sujud? Diketahui daripada jawapan dia sendiri. Ma mana'ta an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalang kau daripada sujud kepada apa yang aku ciptakan ni, Nabi Adam? Dia cakap apa? Engkau tak bagi aku hidayah, apa sujud? Ya, ana khairum minhu. Aku lagi baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta aku daripada cahaya api. Tanah apa kelas? Dia tak nak. Jawapan tu pun dah. At least, sorry ya Allah, minta maaf. Okay, sujud. Tak?
Tak ada, tak nak. Apa ni, tanah saja. Aku lagi baik pada dia lah. Jika ni jawab depan Allah. Kurang-kurang ni kan, kena halau. Okey. Kena halau, okey, tak problem. Maksudnya tak apa, aku kau sesatkan anak Adam. Wish, syok. Janji lagi, nak sesatkan anak Adam. Itu minta umur panjang. Pandai pula, bagi umur panjang boleh. Okeylah, umur panjang. Betul tak? Dia tak nak. Tak kira iblis ke, manusia ke, kan jin kan, kana minal jin. Dia daripada jin. Kan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. So jin ke manusia ke, kalau dia nak hidayah, dia kena ada kecenderungan hati untuk hidayah, inabah. Kalau tak ada, Allah tak bagi. Walaupun boleh je Allah nak bagi. Boleh insya-Allah. Cukup. Wallahu alam, sekat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya dah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua, mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية.